Ramai orang kata emas ni kita tidak boleh buat untung. Kalau nak untung, baiklah masuk pelaburan-pelaburan lain seperti kripto, saham dan sebagainya. Persoalannya ialah, betul ke sebenarnya emas ni tak boleh buat untung? Ataupun kita yang sebenarnya tak faham tentang fungsi emas itu sendiri? Jom kita bongkarkan dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Bayi Hakim Muhammad, pembimbing dan juga penyimpan emas yang tegar. Sejak tahun 2020 telah pun membimbing lebih 600 orang simpan emas dengan selamat dan berkesan. Kalau anda masih menonton video saya, sebenarnya ini adalah video yang pertama di dalam playlist saya yang kedua, iaitu mitos dan juga salah faham tentang emas. Di playlist video saya yang pertama, saya ada buat banyak video untuk terangkan apakah emas untuk newbie bagi sesiapa yang ingin bermula from zero. Jadi anda boleh pergi ke playlist tersebut dan tontonlah video-video yang berada di dalam playlist tersebut. Okey, berbalik kepada persoalan, betul atau tidak emas ini tidak boleh buat untung? Sebelum itu, saya nak tekankan bahawa bagi sesiapa yang nak simpan emas, keuntungan adalah salah satu sahaja daripada kelebihan orang yang ada emas. Selain daripada itu, ada banyak lagi kelebihan-kelebihan lain bagi orang yang ada emas selain buat untung. Jadi, kalau kita nak untung dengan emas, ada caranya. Jawapannya ialah kita kena jual emas kita lebih tinggi berbanding dengan harga yang kita beli dahulu. Dan kita kena ingat emas ini dia ada spread ataupun selisih harga di antara harga beli dan juga harga jual. Spread emas bagi item public gold berbeza-beza mengikut item. Item yang lebih besar, spreadnya akan menjadi lebih nipis. Jadi, kalau anda ada item yang besar, anda akan dapat untung dengan lebih cepat. Sebagai contoh, bagi item emas 1 kg, spreadnya hanyalah lebih kurang 6% sahaja. Dan bagi item yang kecil seperti 1 gram, 1 dinar, spread yang diberikan ialah sebanyak 9%. Berbalik kepada fungsi asal emas itu tadi, fungsi asal emas sebenarnya ialah untuk menyimpan nilai. Apa yang orang kaya faham ialah apabila mereka simpan emas, mereka akan melindungi nilai berbanding dengan keuntungan yang mereka akan dapat. Sebagai contoh, kalau anda simpan duit lama-lama, duit kertas lah, cash ke ataupun duit dalam bank, dalam masa 5 tahun, inflasi yang terkena kepada duit tersebut ialah sebanyak lebih kurang 4% ke 5% setahun, menjadikan RM100 di dalam bank telah pun susut nilainya menjadi lebih kurang RM95. Kalau tak percaya, cuba anda tengok harga barang pada 10 tahun lepas. Kalau kita ingat 10 tahun lepas, harga barang semuanya murah-murah belaka. Dengan RM100 kita boleh beli macam-macam. Tetapi, apa kata bawa RM100 yang sama pada hari ini, pergi ke pasar raya, anda akan tengok anda hanya akan dapat beli 1 plastik beg ataupun 2 plastik beg sahaja barang yang dapat dibeli dengan RM100 yang sama. Tetapi sifat emas tidak begitu. Saya bagi contoh macam mana emas boleh membuatkan kita untung. Pada tahun 2020, saya ada 5 dinar seperti dalam tangan saya ini. 5 dinar ini pada tahun 2020, saya beli dengan harga RM5,500. Tujuan asalnya ialah untuk saya jadikan 5 dinar ini sebagai modal untuk saya pergi umrah. Kerana rata-rata pakej umrah pada ketika itu ialah bernilai RM6,000. Jadi, item emas yang paling dekat dengan pakej umrah tersebut ialah item 5 dinar iaitu bernilai RM5,500. Pada hari ini, 5 dinar yang sama telah pun bernilai sebanyak RM11,000. Jadi, kalau saya jual emas ini, sudah tentulah saya akan dapat untung yang sangat banyak. Bahkan, apabila saya tengok harga pakej umrah pada waktu sekarang, rata-ratanya bernilai RM7,000 ke RM8,000. Di sinilah keuntungan bagi orang yang simpan emas dalam jangka masa panjang. Kalau saya simpan RM5,500 daripada tahun 2020, hari ini 2026, saya hanya masih ada RM5,500. Kalau saya nak pergi umrah pada tahun ini, pakej yang saya kena bayar ialah RM7,000 ke RM8,000. Maka saya kena top up lagi duit saya untuk dapatkan pakej yang sama. Tetapi kalau saya jual 5 dinar ini, saya dapat lebih kurang RM10,000 lebih
dan saya boleh pergi dan dapatkan pakej umrah tersebut. Bahkan saya dapat lagi balance ataupun duit baki untuk dijadikan modal ataupun belanja di sana. Nampak tak kat situ? Kalau kita simpan duit tersebut kita kena top up untuk dapatkan barang yang sama sebab barang yang itu telah pun naik harganya. Tetapi kalau kita simpan emas, kita akan dapat keuntungan dalam jangka masa panjang, bahkan dapat balance lagi. Dan untuk tips yang paling penting kalau anda nak simpan emas ini untuk dapatkan keuntungan maksimum, anda simpan sekurang-kurangnya 2 tahun. Lebih lama, lebih bagus. Emas ini saya simpan selama 6 tahun dan kita akan dapat keuntungan seperti yang saya tunjukkan itu tadi. Sebab itu, orang yang simpan emas ini sebenarnya mereka tak fikir berapa cepat aku boleh buat untung. Tetapi mereka fikir berapa banyak gram yang aku dapat kumpul. Itu mindset yang betul. Jadi, kalau anda baru nak bermula simpan emas, saya tak sarankan anda beli 1 gram kemudian esok anda cek harga. Anda beli 1 gram, lusa anda tengok harga. Harga emas jatuh, anda susah hati. Harga emas naik, anda pun susah hati juga. Sebab apa? Dulu tak beli banyak, sekarang harga dah mahal. Jadi penyimpan emas yang berilmu faham bahawa ketika harga emas jatuh, itu ialah peluang untuk dia grab untuk dapatkan harga emas yang mahal dengan harga diskaun. Tetapi ketika harga emas naik, dia juga faham, dia juga happy. Kerana apa? Kerana dia tahu aset yang dia ada, emas-emas yang ketulan-ketulan emas yang ada di tangan, ini telah pun meningkat harga. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, cuba tekan like, subscribe, komen dan juga share supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat, dan cuba komen di bawah berapa gram yang anda plan nak simpan sebenarnya. Saya nak tahu supaya saya boleh bantu anda kepada langkah-langkah yang keseterusnya. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.